Okey, hai. Assalamualaikum. Saya Dr. Atika. Saya nak share dengan korang semua di luar sana perbezaan period dan bertelur. Okey, ramai orang dia rasa dia datang period tu confirm dia boleh bertelur. Sebenarnya salah sebab bertelur dengan period benda berbeza. Okey. So, kita nak share dengan korang macam mana nak bagi anda bertelur walaupun anda tak period dengan normal. Jadi kalau korang yang tak period dengan normal jangan risau. Kita boleh bantu anda untuk bertelur juga dan untuk hamil. Okey, jadi pertama sekali kita nak korang tahu period ini dengan bertelur tak sama. Jadi kalau korang tak datang period, korang masih lagi boleh bertelur. Walaupun korang ada period pun korang boleh bertelur. Jadi macam mana nak bagi anda ini bertelur? Jom kita nak share dengan korang ya. So ramai orang dia rasa bertelur itu dan period sama. Sebenarnya tak. Okey? So kalau korang yang tak period setiap bulan, period datang tak tetap ramai orang dia period dia tak normal kan? Tetapi dia nak pregnant. Ada ke cara doktor kita nak pregnant walaupun kita punya period tak normal? Jawapannya ada. So saya akan share dengan korang macam mana nak bagi anda bertelur walaupun anda tak period. Okey? So untuk anda nak pregnant, anda kena bertelur. Bertelur ni maksudnya anda kena hasilkan telur setiap bulan. Kita wanita akan adanya telur setiap bulan supaya anda boleh mengandung. Jadi ramai orang tak tahu, doktor macam mana cara kita nak bagi kita ni bertelur dengan cepat dan mudah. So kalau korang rasa susah untuk bertelur, dia ada